Tapi yang reach saya first adalah Abang Jalil. Abang Jalil dia TikTokers juga. Oh. Ratusan ribu juga follower dia. Okay. Dia yang dia buat video, dia tag saya. Saya tak tahu macam mana dia boleh dapat nombor saya. Dia dapat nombor saya, dia PM saya. Lepas tu dia kata nanti saya WhatsApp dengan Ustaz Firdaus, saya contact Ustaz Firdaus. Betul Ustaz Firdaus reach saya. Okay. So Ustaz Firdaus lah yang paling committed untuk bantulah. Dalam 70k juga 71,370 ringgit. Jadi bila dah jadi benda ni apa semua, okay, Alhamdulillah jemaah pun boleh bawa balik. Sampai kat Malaysia tu yang timbul PR Bulutak Jawatan tu. Okay. PR Bulutak Jawatan tu bila media tanya saya, oh ada 8 orang yang telah diberhentikan. Saya cakap lah kamu, saya tak tahu pun. Saya pun tak tahu. Okay. Ada 8 orang diberhentikan. Jadi apakah status? Saya kata, saya pun bagi tahu bila dah jadi macam ni, saya kena buat perancangan, ada perancangan akan datang, further action, saya kata. So mungkin saya angkat kaki lah, saya sebut macam tu.